Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Motopet akan memperkenalkan kepada anda the first Peron 2 EV di Sabah dalam versi AI. Kereta ini dilancarkan pada 1 Disember 2025, tetapi saya dapat memandunya secara maya untuk dipandu uji. Saya akan melalui pelbagai bentuk dan keadaan jalan di Sabah ni yang tiada di Semenanjung Malaysia. Baiklah, kereta ini dikategorikan sebagai model segmen B, menggunakan platform baru, 100% hasil rakyat Malaysia. Selama 2 tahun mereka memerah otak, berjuta dilaburkan dan inilah hasilnya. Peron 2 QVE. Kereta ini menggunakan motor tunggal berkuasa 150 kW bersamaan dengan 201 horsepower dan 285 Nm torque. Dengan kuasa yang tinggi, kereta ini mampu memecut dari kosong hingga 100 km per jam dalam masa 7.5 saat. Jarak perjalanan sebenar kereta ini boleh pergi dalam lebih kurang 370 km. Untuk pengecasan di rumah, ambil masa 8 jam untuk penuh tak nadi. Kalau nak lagi cepat, kenalah guna pengecasan pantas DC. Jom kita lihat bahagian dalaman kereta ini. Beginilah keadaan dalam kereta, ya. Nampak mewah dan selesa untuk pemanduan dekat ataupun jauh. Rekaan dalaman adalah 100% dari Malaysia dan berbeza dari EV yang lain. Kereta EV ini mengekalkan hutang fizikal untuk fungsi-fungsi yang asas dan selalu digunakan. Tempat duduk pun sangat selesa dari Brezza saja, tapi saya tak sayang pada Brezza saya. Kedudukan penumpang belakang juga selesa kerana sudut menyandar yang ideal di belakang. Saya yang berketinggian 170 cm ini pun tidak merasa rimas, rasa selesa sungguhlah. Cuma di belakang ni sangat simple, ada slot USB dan tiada corong aircon, sama macam Brezza saya. Ada armrest untuk perjalanan jauh, armrest belakang sangat penting untuk keselesaan. Nah, jom guys, kita teruskan perjalanan dengan kereta nih. QVE ini menggabungkan prestasi sport, teknologi terkini dan konsep Peron 2 untuk kereta elektrik Sportback 5 pintu. Bermula daripada QVE inilah, Peron 2 akan bermain dengan teknologi terkini seiring dengan jenama EV yang lain. Dan tidak mustahil, idea-idea dari rakyat Malaysia akan mendahului teknologi yang sedia ada. Syabas Peron 2! Dengan ground clearance sebanyak 158 mm dan kedudukan bateri di bawah kereta yang menjadikan pusat graviti menjadi rendah, kereta ini meluncur laju di selekop dengan stabil. QVE ini dilengkapi dengan sistem pemanduan pintar iaitu ADAS, parking dan headlamp assist. Sistem keselamatan di kereta ini juga adalah terbaik dan sebab itulah QVE mendapat 5 bintang dalam ujian ASEAN NCAP yang diuji pada November 2025. Berbanding model Peron 2 yang lain, QVE mendapat rim terbesar iaitu 18 inci dan tayar bersaiz 215/50. Untuk sistem gantungan, depan menggunakan MacPherson strut dan belakang menggunakan torsion beam. Tadi saya singgah di sandakan untuk mengecas bateri hingga penuh dan sekarang kita teruskan perjalanan ke Tawau. Kena gerak sekarang sebab ada sesuatu saya nak tunjukkan kepada anda. Sebelum sampai ke Tawau, saya singgah di simpang ke Hutan Bunak. Saya nak tunjukkan, jika anda lapar, bolehlah rasa daging rusa di restoran area sini. Ada 2 restoran dan dua-dua sedap.
Selepas makan, saya meneruskan perjalanan berbaki 80 km. Akhirnya, kereta QVE berjaya mendarat sampai ke Bandar Tawau. Dengan cara pemanduan bijak, mengambil peluang regenerative braking semasa jalan berbukit di Sabah ini, Yang menjaga jarak pemanduan, maka kita akan dapat menambah jarak perjalanan kereta EV ini. Maka tidak mustahil, anda hanya perlu mengecas hanya sekali di Sandakan untuk perjalanan dari Kota Kinabalu ke Tawau, iaitu sejauh 450 km. Okey guys, saya perlu pulangkan kereta ini ke Perodua setelah beberapa hari bersama saya. Anda dah boleh book kereta ini melalui website atau terus ke Perodua. harga bodi kereta ini ialah ringgit Malaysia RM80,000. Itu tidak termasuk bateri, insurans dan sebagainya. Bateri pula disewa daripada Perodua dengan bayaran bulanan 275 di bawah kontrak 9 tahun. Waranti kenderaan selama 6 tahun atau 150,000 km, manakala unit pemacu EV mempunyai waranti 8 tahun atau 150,000 km. Bateri yang disewa mendapat jantungan seumur hidup daripada Perodua dan saya. Takkan review saja, belilah satu. Maaf ya, tadi iklan kejap. Okey guys, jumpa lagi di video review akan datang. Ingat ya guys, jangan lupa subscribe channel Motopet. Saya tahu anda cantik, handsome dan acak bergaya.